Okey, sekarang ni anda dah masuk dalam kapal terbang. Masa tu kami naik Saudia lah. Kau nak kata luas tak adalah, sebab kita bukan ikut business class, kita ekonomi je. Okey lah. Nak kata tak selesa tak juga, nak kata selesa sangat pun tak. Jadi kalau jenis yang nak selesa tu, spend extra lah untuk business class. But however, for me, economy is just fine. Sebab kita just nak duduk ke dalam kapal terbang tu lebih kurang dalam 8 jam. Okay, so what happened? Okay, kita dah take off. Okay, perfect. Start time tu pula perut kita entah tak tahu apa yang tak kena. Muntah lah, ya Allah. Bila muntah tu kan, kalau perasan dekat bag tu dia ada dekat poket yang depan tu dia sediakan sick bag, yang panggil sick bag, dan saya guna. Ada 2 dan memang habis. Sampai saya rasa so far 2 kali meal jangan bagi, dua-dua memang saya tak boleh nak ambil. Muntah. Saya rasa saya panggil stewardess tu lebih daripada 3 kali untuk top up sick bag tu. Mungkin 8 ke 10 kali saya muntah. Memang seriously seolah-olah macam Allah nak kita clearkan perut kita lah sebelum sampai kat sana. Memang muntah, ya Allah. Tak tahu nak cakap apalah. Rasa lemah lah masa tu. Keluar semua sekali keluar. Whatever what you eat dekat ground kan, dengan dekat KLIA tu semua keluar. Jadi kita risau ni sebab dah nak sampai kat Mekah kan. Tapi bila sampai je Mekah, tak tahulah, kuasa Allah kan, kita dapat tenaga, mungkin semangat. Jadi sampai je Mekah, hotel Mekah, saya ambil uduk, terus saya melaksanakan umrah saya. So, alhamdulillah lah, dengan tenaga tak ada, saya berjaya habiskan umrah pada hari yang sama juga. Maksudnya kita just letak bag, terus kita buat umrah, dan alhamdulillah selesailah umrah pertama saya. So, kiranya umrah yang wajib lah untuk kita selesaikan rukun haji kan, berjaya kita habiskan. Okay, memang time tu sebab kita tak tahu tenaga tu datang dari mana.